Okey, Assalamualaikum selamat petang. Sambung tadi. Lupa saya nak sebut. Sebabkan kalau contohnya awak tak ada working order tuan-tuan. Okey, bila awak pergi dekat position, awak tak ada working order, betul dekat sini. Awak tak ada working order tapi awak nak close position ni. And awak tak nak close macam biasa, awak tak nak tekan macam ni tau. Contohnya awak tak nak macam ni. Awak tak nak, sekarang ni awak buy kan, awak tak nak short dekat market macam ni. Ni lambat. Nampak ni lambat. So apa perlu you all buat? You all pergi dekat bahagian position awak pergi dekat bahagian tepi ni lagi, awak pilih perkataan liquidate. Okey, jangan close, liquidate. Okey, tekan liquidate, dia akan automatic jual satu dekat market for you. Pup, dia akan jual. So settle, tak ada apa-apa dah. Alright, itu saja. Ini untuk liquidate punya position lah. Kalau flat saya akan tunjukkan sekejap lagi. Kalau flat contohnya macam ni tuan-tuan. Okey, awak tekan 1, 2. Lepas tu contohnya awak nak buy, awak tekan buy. Awak pilih market lah dulu, market. And then awak tengok macam biasa, tengok trade, tengok buy order, tengok ZWAN, tengok dia punya stock code, market, tengok validity, lepas tu tekan dia. Alright, settle, dah buy satu Okey, bila dah buy satu, awak sekarang ni nak letak stop loss, betul? Nak letak stop loss. So bila nak letak stop loss, awak kena letak bawah daripada sini sell stop lah, sebab sekarang awak tengah buy. Faham awak kena ingat sell stop ataupun perkataan stop untuk cut loss. Okey, sekarang you buy, kita nak stop, maksudnya kita nak cut loss, kita kena letak sell stop tuan-tuan. Tekan sini, tekan stop STP. Lepas tu pilih GTC contohnya harga awak letak lah 579 situ, letak bawah sikit. 5792, 5790, letak GTC, jual satu. Tekan place order. Adalah satu di queue untuk awak. Ni kalau done, maksudnya order ni akan cancel each other, ataupun order ni awak akan cancel dalam keadaan rugi lah. Alright. Cuma tiba-tiba sekarang ni awak rasa macam, alamak, market sekarang ni tidak begitu bagus lah, dia tak boleh naik lah, dia akan turun sekejap lah, you cakap macam tu kan. Then you all pergi dekat position, disebabkan sini ada working order nampak ada working order, you pergi dekat bahagian position, you tekan kat bahagian tepi ni, you pilih perkataan go flat. Bila you tekan go flat, dia akan cancel semua working order, and dia akan liquidate position awak yang open lah, semua semua dia akan buat semua untuk awak. So awak tak ada position dan working order lagi. Simple saja tuan-tuan. Nanti kita jumpa lagi, kita akan ajar lagi cara untuk guna order yang lain.